Jika baru bermula, letak target sekurang-kurangnya 100 gram emas untuk satu keluarga. Harga 100 gram hari ini sekitar RM57,000. Bila sudah capai 100 gram pertama, target seterusnya ialah memiliki 1 kilogram emas untuk satu keluarga. Mulakan menabung 1 gram 1 bulan dulu. Bina habit menabung terlebih dahulu. Menurut pakar keuangan, Tuan Azizi Ali, setiap kita patut simpan sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah kekayaan, yakni net worth kita dalam bentuk emas sebagai benteng terakhir untuk pertahankan kekayaan kita. Kita semua maklum, walau apapun keadaan ekonomi atau politik sesebuah negara, nilai emas terjamin dan tidak terjejas. Jadikan emas sebagai benteng terakhir kewangan keluarga. Tidak ada siapa tahu berapa banyak simpanan emas yang kita ada. Dan simpanan emas kita itu tidak boleh dibekukan oleh kerajaan sebagaimana aset-aset yang lain jika jatuh muflis atau nama disenarai-hitamkan. Bagi yang berminat nak mulakan tabungan emas serendah RM100 melalui akaun emas Gap di Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bio. Saya bimbing sebaik